Sidang Jumaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia sering diuji dengan pelbagai kesulitan, termasuk dari sudut ekonomi seperti kekurangan harta dan keperluan perbelanjaan harian bagi kelangsungan hidup. Ada juga dalam kalangan individu yang memerlukan dana tambahan untuk tujuan pendidikan anak-anak atau diri sendiri. Dalam situasi yang menghimpit dan mendesak sedemikian, Islam memberikan jalan keharusan, iaitu menerusi kaedah pinjaman. Perbuatan tersebut tidak dianggap larangan selagi mana peminjam mematuhi syarat-syarat yang telah digariskan oleh syarak. Malangnya pada hari ini, wujud segelintir individu yang cenderung berhutang tanpa keperluan yang benar-benar mendesak. Perkara ini perlu difahami dengan jelas bahawa Islam memberikan perhatian yang sangat serius terhadap isu hutang. Dalam hal ini, terdapat beberapa syarat yang wajib dipatuhi oleh seorang yang berhasrat untuk berhutang agar perbuatan tersebut selaras dengan hukum syarak. Syarat tersebut ialah tujuan berhutang tidak wajar didorong oleh keinginan untuk bermewah-mewahan. Apatah lagi, digunakan bagi melakukan maksiat. Tindakan sedemikian boleh menyebabkan hukum asal berhutang berubah daripada harus kepada makruh ataupun haram. Malah pemberi hutang juga berpotensi menanggung dosa sekiranya diketahui bahawa pinjaman tersebut akan digunakan untuk tujuan yang bercanggah dengan syariat, kerana hal itu dikira sebagai bersubahat dalam melakukan perlakuan dosa yang dilakukan oleh penghutang. Yang kedua, penghutang wajib berniat untuk membayar semula pinjaman yang diambil. Walaupun jumlah hutang itu kecil, kegagalan yang melunaskannya tetap memberikan kesan terhadap kesejahteraan hidup di dunia dan juga di akhirat. Sengaja mengelak daripada membayar hutang tergolong daripada dosa besar yang tidak tertebus walaupun dengan pahala syahid selagi hutang belum dilunaskan. Yang ketiga, penghutang wajib bersikap amanah, jujur, tidak melengahkan pembayaran hutang. Setiap tanggungan hutang hendaklah diselesaikan mengikut perjanjian yang telah dipersetujui. Hutang sangat berkait rapat dengan sifat amanah. Pengabaian terhadap tanggungjawab ini boleh menyebabkan kezaliman terhadap pihak yang memberikan pinjaman.